Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Ati. Okey, so untuk kali ni Cikgu nak sambung bab 2 pemfaktoran, 2.2 pemfaktoran. Okey, kita nak buat 2.21 2.2.1 konsep faktor dan juga pemfaktoran. Okey, so untuk standard pembelajaran menghubungkaitkan penerapan ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. Panjang, tak apa, jom kita tengok. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemfaktoran? Okey, pemfaktoran adalah proses mengenal pasti faktor, sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Macam sebelum ni kita buat pemfaktoran tapi hanya melibatkan nombor. Yang ini, tajuk yang ini dia advance sikit, dia akan melibatkan algebra. Dia akan ada pemboleh ubah. Okey, so benda yang samalah, apa darab apa dapat yang nombor yang diberi itulah, ataupun ungkapan yang diberikan. Okey, so contoh faktor bagi 5P. Okey, so sebelum ni kalau kita buat faktor bagi 5, 1 kali 5, 1 dan 5 lah faktor bagi 5. Okey, so kalau faktor bagi 5P, kita ada dekat sini 1 kali 5P. Dan lagi satu 5 kali P. Okey, jadi kita akan dapat faktor bagi 5P ialah 1, 5P dan 5P. Okey. Okey, contoh kita ada dekat sini. Okey, 2P darab dengan, okey, dalam kurungan 3M tambah 1. Dia melalui proses kembangan. Okey, kita akan dapat 6PM tambah 2P. Ini yang kita belajar sebelum ni. Okey, so kalau kamu ingat-ingat lupa, kamu boleh rujuk video cikgu juga. Boleh cek link kat atas. Okey, kemudian okey, daripada sini yang nak kita belajar sekarang ni, daripada sini kita faktorkan, kita akan dapat balik 2P kurungan 3M tambah 1. Ini pemfaktoran, dan yang atas ni kembangan. Okey, maksudnya kembangan dan pemfaktoran ni dia saling songsangan lah. Okey, songsangan bagi kembangan adalah pemfaktoran, songsangan bagi pemfaktoran adalah kembangan. Okey, so bila kamu darab dia, kalau dapat maksudnya itu adalah faktor bagi dia lah. Okey, faktor bagi ungkapan tersebut. Okey, faktor sepunya terbesar FSTB bagi hasil darab ungkapan algebra. Okey, faktor sepunya macam sebelum ni kita buat lah. Okey, faktor bagi sebutan algebra yang membahagi tepat dua atau lebih sebutan lain. Okey, so kalau faktor ni dia ada di kedua-dua ataupun lebih ungkapan algebra ni, maksudnya dia adalah faktor sepunya. Okey, sama je macam kamu belajar sebelum ni. Okey. Kemudian faktor sepunya terbesar, so daripada yang kita dapat banyak-banyak faktor sepunya tadi tu, yang mana yang paling besar? Okey, so untuk faktor sepunya terbesar bagi ungkapan algebra ni, yang paling besar tu adalah nombor paling besar, huruf paling banyak. Tu faktor sepunya terbesar. Kita tengok nanti macam mana. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Untuk video ni kita fokus kepada macam mana nak cari faktor sepunya dulu. Okey, next video kita akan buat faktor sepunya terbesar. Okey, kita tengok soalan 1. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Okey, nombor 1 ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, 6H dan juga 4GH. Okey, cara yang paling selalu kita buat adalah awak listkan semua faktor. Okey, so dekat sini kita dah list dah. Ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, so kita buat macam biasa, cumanya dia ada pemboleh ubah. Okey, so kalau awak tengok sini 6H, 6, 1 kali 6. Okey, so H tu pertama, mula-mula kita letak dekat 6. Lepas tu kita letak dekat 1. 1 kali H, H lah dia tulis kat sini. H kali 6. Tukarlah dia kedudukan pemboleh ubah tu. Okey, lagi 2 kali 3, 6 kan. 2 kali 3H. Kemudian kita switch lah 3 kali 2H. Okey, kemudian okey, habislah untuk 6H. Okey, 4GH, dia sebenarnya lagi banyak pemboleh ubah. Lagi banyak dia punya list of factors dia lah. Okey, so 1 kali 4. 1 kali 4, 4. Okey, GH kita letak dekat 4. Lepas tu GH kita letak dekat 1. 1 kali GH,
GH lah. Dia tak tulis 1. Okey. Kemudian 4, 2 kali 2. 2 kali 2 GH. Okey. 2 kali, kalau kita terbalikkan pun tetap dapat benda yang sama. So, tulis kali sahaja. Okey, kemudian kita pecahkan pula pemboleh ubah ni. G dan H. 2G kali 2H. Okey, G kali 4H. G 1 kali 4, 4G kali H. GH. So, 4GH. Kemudian kita tukarlah H kali 4G. So, daripada sini, kita dah highlight dah. Ni dia dah highlight dah. So, faktor sepunya adalah 1, 2, H dan 2H. Boleh? Okey, cikgu nak tunjuk lagi satu kaedah. Kaedah ni pada cikgu lebih mudah sikit lah. Okey, kita guna pendaraban faktor perdana. Okey, termasuk dan juga 1. Termasuk nombor 1. Okey, so macam mana nak buat? Tengok soalan yang kedua. Okey, sekarang kita ada 5 PQ dan 10 PQ kuasa 2. Okey, so kita listkan. Okey, 5 PQ. Bermula dengan nombor 1. 1 kali 5. 5 kali P. 5P. Kali dengan Q. 5PQ. Boleh? 10 PQ kuasa 2. 1 kali 5. Ataupun 1 kali 2 pun boleh. 2 kali 5, 10. Okey. Kali P. Kali Q. Kali Q. Okey. Kemudian kita buat apa tadi? Kita tengok yang mana yang sama. 1. Kita ada 5. Kita ada Q. Boleh? So kita ada kat sini 1, 5 dan Q. Okey, tu bukan jawapan. So faktor sepunya, kamu tulislah bagi penuh. Faktor sepunya bagi 5PQ dan 10PQ. Ialah macam tu. Okey. Faktor sepunya dia, okey, salin dulu 1, 5, Q. Okey, next dia 1 kali 5. Okey, 1 kali 5, 5. Dah ada 5, so tak payah tulis. Okey, 1 kali 5, 5 kali Q, 5Q. 5Q belum ada, kita tulis. Dia macam kena salin mendarat sampai darat semua sekali habis, barulah habislah. Okey, so kita dapatlah di sini ada 4 faktor sepunya. Boleh? Mudah je kan? Kamu boleh cuba cara ni. Kita tengok contoh yang keempat. Sekarang kita ada, yang ni kalau ada 3. Ni kalau macam ni kalau soalan macam ni, Allah jenuh lah nak list semua sekali. Betul tak? So, kita buatlah cara tadi. Okey. 9 C kuasa 2 D. Okey, tengok cukup buat betul-betul. 1 kali nombor 9. Tak ada. 2 ni tak ada lah. Okey, tu penting sifir. Okey. 3 kali 3. 9 kali C kali C kali D. Boleh? Okey. 3 D kuasa 2 E. 1 kali 3 kali D kali D kali E. Okey. Kemudian kita ada 6 D E F. 1 kali 2 kali 3 6 kali D kali E kali F. Boleh? Senang je kan? Okey. Tengok nombor yang sama atau pemboleh ubah yang sama. Okey. 3 3 3. Okey. C, okey, tak ada C. Sini ada D. 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 E, okey. E yang atas tak ada. Okey, so yang ni je lah. 1, 3, D. Banyak-banyak tu dia semua ada 3. Tapi bukan faktor sepunya, yang sama ni dulu. Okey. So, kita teruskan lagi. Faktor sepunya. Cikgu kata apa tadi? Kalau ada nombor tu, dia mesti akan partner dengan huruf tu juga. Partner dengan apa? Dengan pemboleh ubah. So, jawapan dia 1. Salin dulu. 3. D. 1 kali 3 dah ada. Okey, 1 kali 3, 3 dah ada. 1 kali 3, okey. 1 kali D, ada. Nampak tak? Jadi macam tu lah. Okey. Kemudian, 3 kali D, 3D. 1 kali 3 kali D, 3D dah ada. So, jawapannya ada 4 sahaja kat sini. Okey. Faktor sepunya bagi 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, 6D, E, F.
Okey, kita check balik bahagi. Kalau tengok dekat sini ni tak ada E kan. Tak ada E. E pun tak ada. Macam itulah. C pun tak ada. C dia ada yang depan, no, yang pertama saja. Kedua dan ketiga tak ada. So dia takkan jadi faktor sepunya. Okey, boleh? Okey, soalan kelima. Soalan yang kelima. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan yang berikut. Okey, 4A kuasa 2B, 8A, B kuasa 2, 12AB. Ini ada nombor yang bulan 2 kali. Okey, sekejap lagi kamu tengok. 4A kuasa 2B, 1 kali 2 kali 2 kali A kali A kali B. Okey, 8AB kuasa 2, 1 kali 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali A kali B. B kuasa 2 pula. Jangan tulis B kuasa 2. Okey, kali B kali B. Kali tu darat nah. Okey, 12AB. 1 kali 2. Okey. Kalau nak cepat, kita boleh kali dengan 3 juga. 3 kan faktor perdana kan. Okey. 6. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. Ataupun 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Tak boleh. So, yang ni je lah. Okey. 1 kali 2 kali 3 kali 2 kali A kali B. Okey. So, tengok yang mana yang sama. Okey, 2. 3. Okey, 3 tak ada dah. Okey, ada lagi 1, 2 kat sini. Okey, kemudian kita ada A. Kemudian kita ada B. Ya Allah, cikgu banyaknya cikgu. Banyak. Kalau kamu list tu lagi banyak kan. Okey, cikgu ajar ni tengok betul-betul. Sekejap lagi kamu tak dapat. Okey, A, B. Semua ada 5. Okey, tu bukan jawapan dia lagi tau. Okey, faktor sepunya. Okey. 1, 2, A, B. Okey, nampak tak? 2 ni dia ada 2 kali kan? Okey, 1 kali 2, 2 dah ada. 1 kali 2 ni pun dah ada. Okey, 1 kali 2 kali 2. Kita akan dapat 4. Okey, kemudian okey, A. 1 kali A ada dah. 1 kali B ada. 1 A B. 1 kali A kali B. Dapatlah A B. Okey. Dia banyak lah. Okey. Kemudian kita ada, macam cikgu cakap tadi kan, setiap nombor tu partnerkan dengan pembuli ubah. Okey. 1 A B. Tadi dah ada A, dah ada B. Kemudian A B pula. Okey. Kemudian kita partnerkan pula 2 A B. Okey. Kemudian kita partnerkan pula 4 ni. 4. Sebenarnya tak habis lagi ni. Okey, kejap. Okey, sekejap lagi kamu pening. Cikgu tulis macam ni lah. Cikgu buat macam ni supaya kamu tak pening. Okey, kita ada 1, 2, 4. Okey, sebenarnya kita ada 1 huruf. Okey, 1 A, 2 A, 4 A. Boleh. Okey, kemudian kita ada B pula. So, B, 2B, 4B. Dan kita ada A kali B. 1 kali A kali B. AB. Okey, AB, 2AB, 4AB. Yang ni cikgu tulis baris-baris ni nak bagi kamu nampak. Kamu tulis sebaris sahaja. Okey. So, nampak tak? Dia punya banyak ni. Okey. 1, 2, 4. A, 2A, 4A. B, 2B, 4B. AB, 2AB, 4AB. Banyak kan? Kalau kamu list tu lagi banyak. Okey. So, kalau kita check balik ni. Okey. 4AB. Okey, boleh. Semua boleh bahagi 4AB. B pun semua boleh bahagi dengan B. 2B pun boleh. Semua boleh bahagi dengan 2B. 4B pun boleh. Okey. So, kamu cikgu memang cadangkanlah kamu gunakan kaedah ini. Kalau nak list tu memang banyak. So, cuba fahamkan macam mana nak buat kaedah ni. Okey. Nombor
tengok dulu nombor. Okey, 1, 2 macam ni. 1, lepas tu 2. 2 kali 2, 4. Okey, lepas tu tengok huruf apa yang ada, confirm nombor, partnerkan dengan huruf tadi. A, B. Lepas tu 2A, 2B. 4AB, 1AB, 2AB, 4AB. Nombor-nombor tadi partnerkan pula dengan huruf-huruf tu. Okey, boleh? Sampai di sini saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Cikgu harap kamu fahamlah macam mana nak menggunakan kaedah yang kedua tadi. Ada juga dalam buku teks. Okay. So, kamu cubalah. Okay. Boleh cuba latihan. Jom cuba 2.2 muka surat 33 nombor 1. Try lah buat macam mana nak dapatkan faktor semuanya menggunakan kaedah yang kedua tadi. Menggunakan faktor perdana. Okay. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk video-video yang akan datang. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.